Ini pun dalam tin ni, dalam plastik ni. Bagi saya satu air dalam tin. Apa nak ya? Apa yang selalu orang beli kat sini? Ada banyak tapi orang selalu ambil strawberry yogurt dengan sparkle lychee. Kenapa awak macam berfikir tu? Banyak sangat ni. Ya, banyak. Okey, boleh? Bagi saya yang tu. Kita buat ni strawberry yogurt. Okey. So kita pump strawberry 3 pump. Pump. Kita pusing dia biar kasih nampak macam ada warna macam tu kan. Tak pening ke bang? Nanti orang minum bang. Tahu ya. Ais. Tak air. Yogurt. Yogurt. Okey. Yogurt. Baiknya. Last tutup dia. Oh, inilah. Menutup dia bang Ini penutup. Sebab tu nama dia tin. Sebab kita Okey. tutup dia. Boleh tak? Okey je. Ini asalnya sparkle lychee. Alright bang. Kalau lychee 2 pump. 1, 2. Okay. Dua. Ini dua je. 2 je. Sebab Alright. kalau 3 dia jadi manis. Oh, dalam pemanis lah. Dia tak boleh manis sangat. Kan potong kaki bang Kalau sparkle dia semua pakai soda. Soda lah. So dia refreshing water lah. Alright. Oh. Okey. Lele bang Coloring ni sikit So biar dia nampak macam 3 layer lah. Okey. Okey. Baik bang. Sudah. Alright. Tolak kita tutup. Tutup jugalah. Tutup juga. Alright. Okey. Hampir Dah siap ni? Kalau mesin berapa ni? Makanan viral. Okey, Okey. esok hari. Berapa? Ini 12. Pada Ini malam 9 ni, ringgit. malam ni Berapa kita ML dapat ni? kasih Oh, daripada 500 Soulful Club. 500 sen. Banyak lah kat mana nak dapat kat ni? Warna dengan pakai Ni nak minum ni. Oh, Kalau terbuka pada orang pecah. Okay. Rasa minum. Okay, siap. Ya, siap. Alright. Terima kasih.